Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Untuk kali ini, Ana berada di Sabia Jaya untuk satu sesi ikhtiar pemagaran dan pembersihan energi negatif di sebuah restoran yang sejak kebelakangan ni menghadapi masalah-masalah pelik. Pelanggan masuk tapi tak jadi makan. Wang rasa berat dan rezeki semakin rasa macam tersekat. Pemilik restoran ni dia berkongsi cerita sejak mula dibuka, ramai customer masuk. Tetapi duduk sekejap, lari. Tak jadi nak makan. Tengok menu, lari pergi kedai sebelah. Tengok menu, pergi kedai lain. Tengok. Ada sesuatu yang tersekat yang tidak tahu kenapa. Bila sudah berminggu-minggu kusuk kepala fikir kenapa orang duduk lari, dia mula berfikiran perlu ada pemagaran, doa serta bacaan ayat ruqyah ke atas premis perniagaan dia. Dia cuba mencari perawat-perawat yang terdekat, tetapi ada seorang kawan merekomenkan Ana untuk dia, dan jadi dia terus hubungi Ana, dan kebetulan waktu tu Ana berada di Kuala Lumpur. Terus bergegas ke sana untuk memberi ikhtiar yang terbaik kepadanya. Setelah bacaan-bacaan ruqyah dijalankan, semua sudah diselesaikan, sampai giliran azan berkumandang di sekitar premis sebanyak 7 kali, ada sesuatu aura negatif yang sangat besar berada menghampiri Ana, dan ruang tu terasa berubah seakan-akan tidak senang dengan lantunan kalimah Allahu Akbar tadi. Kalimah-kalimah tauhid tadi. Kebiasaannya perubahan energi gini menjadi bila ada unsur-unsur yang tidak baik. Ada unsur-unsur yang tidak selesa dengan bacaan-bacaan zikir dan bacaan-bacaan ruqyah. Tetapi dengan izin Allah, Ana teruskan melangkah demi langkah untuk terus membantu peniaga ini. Selepas Ana mengumandangkan azan, Ana menggunakan semburan kasturi kijang campur dengan air ruqyah untuk membersihkan ruang, melembutkan suasana dan memutuskan segala kesan-kesan negatif yang mungkin menghalang keberkatan rezeki itu masuk ke dalam premis perniagaan ini. Dan akhir sekali, kita buat pemagaran untuk luar premis, iaitu kita gunakan kaedah-kaedah tradisional dan sunnah. Kita combine bersama untuk kita buat pemagaran di luaran premis. Alhamdulillah, selepas semua proses tu selesai, pemagaran, pembersihan rohani itu semua selesai, ruang tadi kembali tenang, rasa lapang, rasa ringan, rasa selesa. Itu yang Ana rasa lah. Wallahu alam, semuanya hanyalah ikhtiar, yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga restoran ini menjadi tempat yang diberkati, dilimpahkan pelanggan-pelanggan yang baik-baik serta diberi kelancaran rezeki yang berpanjangan. Jadikan pengajaran ini bukan sekadar usaha zahir, tetapi juga kebersihan rohani ruang perniagaan. Jika antum semua mempunyai restoran, kedai atau premis perniagaan yang alami tanda-tanda pelik macam ni, boleh ikhtiar dengan cara yang betul dan mengikut syariat. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan antum semua. Jangan lupa like, share, subscribe untuk lebih banyak perkongsian. Assalamualaikum, jazakallahu khairan.